Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami akan menerangkan adab guru terhadap murid. Berdasarkan artikel ini, perspektif Imam Al-Ghazali mengenai adab guru dengan murid yang pertama ialah ihtimal, iaitu sabar dan sanggup menanggung beban murid. Guru mesti bersabar hadapi kerenah murid yang pelbagai kerana ada sesetengah murid yang lemah, nakal dan kurang rajin. Yang kedua ialah tenang dan santun. Guru perlulah banyakkan bersabar dan tidak boleh cepat marah supaya mampu mengekalkan suasana kelas yang lebih harmoni. Yang ketiga ialah tawaduk, iaitu merendah diri. Imam Al-Ghazali dalam artikel ini mengatakan bahawa walaupun guru berilmu tinggi, guru mesti rendah hati dan tidak mendabik dada agar ilmu yang disampaikan mudah diterima murid. Yang keempat ialah gurau secara berlebihan. Guru tidak boleh gurau secara berlebihan kerana ianya akan membuatkan murid hilang rasa hormat pada guru. Oleh itu, guru perlulah bijak dalam berkata-kata supaya ilmu dapat diterima dengan baik. Yang kelima ialah lemah lembut terhadap murid, di mana guru perlu berlembut dalam mendidik agar murid lebih selesa dan tidak takut pada guru. Ini mampu menumbuhkan rasa hormat dan kasih terhadap guru. Manakala artikel yang kedua pula ialah artikel ini juga ada mengaitkan tentang adab guru kepada murid. Adab guru yang pertama terhadap murid ialah kasih sayang dan empati. Guru perlulah memanggil nama murid dengan mesra dengan wajah yang ceria dan tindakan ini mampu menunjukkan rasa kasih guru terhadap murid. Yang kedua, artikel ini juga menekankan guru perlu bersikap ikhlas dalam pengajaran. Guru tidak boleh mengharapkan balasan dan perlu mencari keredaan Allah. Ini secara tidak langsung mewujudkan pembelajaran yang berkesan antara guru dan murid. Yang ketiga ialah memberi nasihat. Guru perlulah kerap memberi nasihat kepada murid, terutamanya tentang penjagaan solat dan juga aurat. Artikel ini juga menerangkan bahawa guru perlu menegur murid secara hikmah agar murid mudah menerima teguran tersebut. Yang kelima ialah guru perlulah mengajar mengikut tahap kemampuan murid. Ini supaya ilmu yang diterima mudah difahami. Kesimpulannya apa, Liana? Baik Syafiqah, kesimpulannya guru turut perlu beradab dengan murid. Betul, supaya dapat mengeratkan hubungan antara kedua-duanya.